Sebenarnya tu mengarut semua. Acik mandi jenazah dah lama Acik cakap tu terus terang, acik mandi jenazah dah lama. Banyak orang minta sabun lepas mandi jenazah. Acik cakap kalau kau nak ni, acik boleh ambil yang baru bagi. Berapa orang nak? Berapa buku kamu nak? Yang baru acik bagi. Tapi kalau dia kata, oh cik, ni anak dia kena gatal-gatal, contohnya anak dia kena gatal-gatal, dia nakkan sabun mandi tu tadi, kata Bomoh kata, dia kata, perawat kata, gunakan sabun mandi jenazah. Acik terangkan, kamu tahu tak apa sebab orang tu meninggal? Sakit kan? Kalau sabun tu ada kuman, acik bagi kat kamu, merebak lah. Benda tu akan merebak kan? Kamu akan salahkan jenazah tu tadi. Acik kata orang mati memang ada penyakit. Jadi apa yang digunakan kita tak boleh digunakan lagi. Tak payah. Kenapa anak kamu? Acik kata macam ni. Bak sini air, aku kata. Acik cakap tu tangan. Bak sini air. Kata, air ni je. Buat mandi, buat minum. Dah, aku kata. Jangan merepek meraban. Kata. Acik cakap tu terang. Acik takkan bagi benda-benda khurafat. Contohnya dia nak ambil kain kapan.